Dalam Al-Quran, ada satu gandingan perkataan yang selalu sangat kita jumpa. Alkitab dan Al-Hikmah. Bunyinya macam mudah kan? Tapi sebenarnya pasangan kata ni menyimpan satu persoalan besar yang dah dibahaskan berkurun lamanya. Jadi hari ini, jom kita jadi macam detektif teks. Kita siasat apa sebenarnya maksud frasa ni dan kita akan gunakan Al-Quran itu sendiri sebagai panduan utama kita. Nah, inilah ayat yang jadi titik tolak kita daripada surah Ali Imran ayat 164. Ia terangkan misi seorang rasul dan di tengah-tengah misi itu ada dua benda ni, Alkitab iaitu kitab dan Al-Hikmah iaitu hikmah. Jadi, inilah persoalan besar dalam siasatan kita. Adakah Alkitab dan Al-Hikmah ni dua entiti berbeza yang diturunkan sekali ataupun mungkinkah ia sebenarnya dua sisi bagi shilling yang sama? Jom kita kumpul bukti. Okey, tafsiran yang paling biasa kita dengar ialah Alkitab tu Al-Quran dan Al-Hikmah tu pula hadis, iaitu koleksi kata-kata dan perbuatan Nabi Muhammad. Ini adalah teori yang popular. Tapi untuk kupasan kali ni, kita akan guna pendekatan yang sedikit berbeza. Kita cuba letak tepi dulu semua tafsiran luaran ni dan kita tanya, apa yang Al-Quran sendiri cakap tentang istilah-istilahnya? Boleh tak kita faham apa itu hikmah dengan hanya merujuk kepada teks Al-Quran semata-mata? Jadi, inilah peraturan utama kita dalam siasatannya. Kita hanya akan guna Al-Quran sebagai sumber bukti. Kita biarkan teks tu sendiri yang jadi kamus untuk kita, yang terangkan istilah-istilahnya. Jom kita tengok, ke mana bukti ni akan bawa kita? Sekarang, apa yang sangat menarik kat sini ialah bukti pertama kita. Konsep hikmah ni rupa-rupanya dah muncul dalam Al-Quran lama sebelum zaman Nabi Muhammad lagi. Ia diberikan kepada Nabi Daud, diajarkan kepada Nabi Isa dan dianugerahkan kepada Luqman. Ini satu petunjuk yang sangat-sangat penting. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan logik yang mudah. Kalau hikmah dah wujud pada zaman Nabi Daud dan Luqman, macam mana ia boleh merujuk kepada koleksi kata-kata Nabi Muhammad yang hanya akan disusun beratus-ratus tahun kemudian? Macam tak kena kan? Ini menunjukkan yang definisi hikmah dalam Al-Quran tu mungkin sesuatu yang lebih luas dan lebih universal. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada kemuncak siasatan kita. Ada satu bahagian dalam Al-Quran yang bagi kita bukti yang sangat jelas, hampir macam bukti kukuh atau smoking gun dalam satu kes jenayah. Dalam surah 17, dari ayat 22 hingga 38, Al-Quran senaraikan satu siri perintah etika yang sangat praktikal. Ia tentang keadilan sosial, integriti pribadi dan kerendahan hati. Ingat baik-baik senarai prinsip ni, sebab apa yang datang lepas ni adalah kuncinya. Dan inilah dia. Sejurus lepas naraikan semua prinsip etika tadi, ayat 39 dengan terang-terang sebut, itulah daripada hikmah. Al-Quran sendiri yang labelkan panduan moral dan etika ni sebagai Al-Hikmah. Jadi, poin pentingnya di sini, hikmah adalah kandungan wahyu itu sendiri. Bukti tadi tu memang sangat kuat, tapi dalam mana-mana siasatan yang baik pun kita perlukan bukti sokongan kan? Jadi, jom kita tengok kes Luqman Al-Hakim. Al-Quran secara spesifik sebut yang dia diberi hikmah. Jadi, kalau kita tengok nasihat yang diberikan, kita patutnya nampak definisi hikmah yang sama sedang beraksi. Cuba lihat macam mana hikmah Luqman ni diterjemahkan kepada tindakan. Ia bukan pengetahuan rahsia atau benda-benda mistik. Ia adalah tentang logik yang jelas, kesedaran tentang accountability dan tingkah laku peribadi yang beretika. Sekali lagi, corak dia konsisten. Hikmah adalah panduan praktikal untuk hidup dengan penuh kesedaran. Kalau kita tengok dari sudut bahasa sekalipun, akar kata untuk hikmah iaitu ha kaf mim memang membawa maksud pertimbangan yang baik, otoriti dan pemahaman yang membawa kepada tindakan yang betul. Keseluruhan maknanya berkisar tentang kejelasan dan pertimbangan yang waras. Jadi, bila kita kumpulkan semua contoh ni, satu corak yang sangat jelas mula terbentuk. Di seluruh Al-Quran, hikmah ni sentiasa datang daripada Tuhan, ia mengandungi prinsip-prinsip etika dan ia adalah panduan yang boleh diakses secara langsung dalam wahyu itu sendiri. Baiklah, setelah meneliti semua bukti, kita sampai kepada satu kesimpulan. Menurut Al-Quran sendiri, Al-Hikmah bukanlah satu koleksi teks luaran. Sebaliknya, ia adalah intipati moral dan pertimbangan waras yang memang dah terkandung di dalam wahyu itu sendiri. Ia adalah pemahaman yang wujud secara semula jadi dalam mesej tersebut. Ini membawa kita kembali kepada soalan asal kita. Alkitab dan Al-Hikmah bukanlah dua perkara yang terpisah. Sebaliknya, ia adalah dua aspek bagi satu wahyu yang sama. Boleh kita katakan, Alkitab adalah teks yang tertulis, iaitu apa yang diwahyukan, manakala Al-Hikmah pula adalah pemahaman yang terkandung di dalamnya, iaitu mengapa dan bagaimana di sebalik teks tersebut.
Okey, jadi apa implikasinya? Kenapa pemahaman macam ni penting? Pertama, ia menunjukkan yang Al-Quran itu sendiri menampilkan dirinya sebagai sumber panduan yang lengkap dan mencukupi. Kedua, ia bermakna hikmah tu boleh diakses secara terus oleh sesiapa saja yang mendalami teks itu. Ia bukan hak eksklusif mana-mana golongan. Dan ketiga, ia menekankan yang prinsip-prinsip etika ini adalah universal, merentasi zaman dan budaya. Akhir sekali, kita tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Kalau hikmah itu tak perlu dicari di tempat lain tapi perlu digali dari dalam teks itu sendiri, macam mana ia mengubah cara kita membacanya? Ini seolah-olah mencadangkan bahawa membaca itu bukan sekadar satu ritual, tetapi satu proses aktif untuk mencari pemahaman yang mendalam.